Siri TV paling top pada tahun 80-an dulu antaranya adalah Siri Combat ni, terutama untuk budak lelaki macam saya. Watak favourite aku dulu adalah Vic Morrow dan juga Rick Jason. Setiap minggu pasti terpacak depan TV nak tonton Siri TV ni. Setiap minggu askar-askar Vic Morrow ni akan berlawan musuh, dan yang bestnya setiap minggu duk musuh yang sama saja. Musuh-musuh yang menjadi hidangan dari mereka setiap minggu adalah dari askar-askar Jerman dan juga Rusia yang dilakarkan sebagai pro-komunis. Plot cerita tetap sama. Di awal setiap siri, tentera Vic Morrow diserang bertubi-tubi oleh pihak musuh seolah-olah akan kalah lagaknya. Tapi pembikin filem dari Hollywood ni takkan nak tunjuk tentera mereka ni kalah, betul tak? Hero mesti menang walaupun anggota sudah semakin sikit. Hollywood telah berjaya menanamkan dalam fikiran kita bahawa Amerika itu adalah sebuah negara yang gagah perkasa tak boleh dikalahkan. Realiti di lapangan jauh berzanya dari layakan rak itu. Amerika bukanlah sebuah negara yang gagah perkasa yang tidak boleh dikalahkan. Dalam Perang Vietnam, Amerika akhir lari dari pertempuran walaupun Vietnam sebuah negara yang miskin ketika itu. Begitu juga dalam perang di Afghanistan, juga sebuah negara miskin, negara Uncle Sam akhirnya tak terdaya melawan mujahidin di sana. Terkini di Iran yang dimulakan oleh Amerika dan Israel, akhirnya Pakatan Yahudi ini memohon gencatan senjata. Ini menunjukkan bahawa tanpa senjata hebat sekalipun, kita mampu mengalah Amerika dengan strategi yang betul. Yahudi dan Amerika akan gerun dengan kita bila kita bersatu. Itulah senjata ampuh umat Islam untuk melawan agresi musuh-musuh kita itu. Negara Yahudi Israel akan hancur di tahun 2027 nanti insya-Allah menurut almarhum Ahmad Yassin, pemimpin Hamas. Kerajaan Firaun yang hebat dulu pun akhirnya tenggelam di dalam Laut Merah bersama dengan kesombongannya. Kerajaan Abraha dan bala tentera bergajahnya lenyap diserang sekumpulan burung yang dikenali sebagai burung api. Rom dan Parsi yang merupakan kuasa dunia ketika itu tunduk kepada pasukan kerdil dari bumi Mekah Al-Mukarramah. Sebenarnya aku dengan Jason ni hebat dalam movie je. Di luar kami kerja jaga kilang je. Trump tu ibarat anjing. Kalau kau lari, dia pasti akan kejar. Kalau kau berdiri melawan, dia takut dan mengibar ekornya. Ingat, kita berjuang untuk mati. Dan Yahudi berperang untuk hidup. Kerana dunia ni hanya persinggahan buat orang beriman. When the going gets tough, let stuff gets going. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye.